Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, so untuk video kali ni aku nak unboxing satu parcel yang baru sampai yang aku order semasa Monster Festa 2025. So yang ni alhamdulillah parcel ni dah sampai. Dan ni aku order daripada Abang Malik. Abang Malik kita, kalau ada tonton video ni, terima kasih Abang Malik kerana postkan parcel apa ni semasa Monster Festa hari tu. So untuk maklumat korang, yang ni aku beli semasa hari, aku minta Abang Malik belikan masa hari Ahad pada berapa hari bulan 18 2021 hari bulan 12. Sebab masa ni aku tak berkesempatan untuk pergi Monster Festa sebab aku ada urusan keluarga sikit. So aku minta Abang Malik untuk belikan. Dan alhamdulillah hari ni parcel ni dah sampai dan dibalut dalam keadaan yang baik, selamat dan tak ada kemek-kemek. So korang nak tahu kan apa ada kat dalam ni? So jom kita unboxing ataupun kita review apa yang ada kat dalam ni. Okay, so first kali kita kena potong lah. Okay, kita potong dulu je punya apa ni, plastik hitam ni, supaya kita mudah untuk kita keluarkan item yang ada kat dalam ni. Okay, so aku dah potong plastik tapi pisau aku ni tak load. Okay, nice. Kita potong dulu plastik hitam ni. Okey. So alhamdulillah, so kita dah buka cover pembalut hitam ni, dan kat dalam ni ada satu lagi kotak. Kotak ni dibungkus dalam keadaan yang elok dan dia punya kekerasan kotak ni pun boleh tahan So tak adalah sampai dalam keadaan kemek-kemek. Dan kita kena potong plastik apa ni, solid tape yang ada kat tepi ni lah. Okay, so kita potong dulu. Okay, so sebelum aku nak buka item yang ada kat dalam ni, so korang yang tonton video aku jangan lupa untuk subscribe aku punya channel supaya channel aku lebih berkembang dan boleh mendapat 100,000 subscriber untuk tahun ni lah, tahun 2026. Okay, so kita dah buka. Okay, so kita tutup dulu, tak surprise lah kan. So korang mesti tertanya-tanya kan apa yang aku beli semasa Monster Festa 2025 pada bulan 12 tahun lepas. So jom kita review, kita tengok 1, 2, 3, kita buka kat. Okay, so alhamdulillah sampai barang ni pun dalam keadaan yang baik Dan dia ada, Abang Malik ada bungkus dengan apa ni, bubble apa nama je ni, dia macam pelindung lah supaya barang kat dalam kotak ni tak kemek. Okay, so kita dah buka dan kita keluarkan lah item yang ada kat dalam ni. Okay, nice. Okay, so jom kita tengok barang yang ada kat dalam ni adalah tote bag Monster Festa. So ni adalah tote bag je lah. So kain dia boleh tahan, kain keras. Dan aku zoom kat sini, kain dia ni kain lasak lah, boleh guna mungkin bertahun jugalah untuk rosak. Dan ni aku beli semasa Monster Festa ni pada harga RM29.90. Dan ni adalah artwork dia, sangat-sangat cantik. Artwork chibi sempena Papa Zola the movie, dan ada watak-watak lain lah kalau korang tengok kat sini. Yang paling penting dia adalah eksklusif Monster Festa. Dan kat sini ada chibi, Cimobot, Mekabot, Gopal, Pian, Ying, Kacak, Tok Abah, Feng. Ni siapa ni? Siapa nama je ni? Yang jahat Yonbi, tak silap Yonbi. Okay, ni ada Mama Zilla, Otoy, Papa Zola, Bobo Boy, Pausfera, Oshobot, Mara, Pipi Zola, Mecha Amato. So aku zoom lebih dekat lah supaya nampak dia lagi cantik Dan printing dia sangat-sangat cantik. Dan dia punya printing ni material dia macam tebal juga dia punya ni. Dia tahan lasak lah. Okay, so kita tengok kat belakang. Belakang ada apa-apa tak? Belakang je kosong kosong, tak ada apa. So depan je ada logo ni lah. So dia sangat-sangat eksklusif lah. Ni ada Otoy sekali lupa nak sebut Otoy. Ni yang jahat ni siapa nama je? Ni yang baik kawan Amato ni, aku tak ingat lah nama dia. Okay, so lagi aku beli apa kat dalam ni? Kita tengok kat dalam ni ada barang-barang dia. Okay, so aku beli buku apa ni? Okay, buku teladan, kisah teladan dan kebenaran semasa Monster Festa. Dan ini adalah kad eksklusif semasa Monster Festa
tahun lepas 2025, iaitu kad Boboiboy Sopan. Dan kad ni alhamdulillah sampai dalam keadaan yang baik. So aku sangat-sangat berpuas hati dengan servis yang diberikan oleh Abang Malik kita. So korang nanti kalau ada nak order, tak sempat pergi ke Monster Festa ke, boleh roger aku lah. Nanti aku akan rekomenkan orang-orang yang boleh dipercayai untuk belikan barang-barang korang semasa Monster Festa. So boleh contact aku lah, nanti aku akan recommend kat korang. Okay, so ni buku Kisah Teladan Kebenaran. Dalam ni ada 3 buah buku dengan harga berapa? RM29.90 juga. RM29.90. So ni buku ni aku tak nak review sebab aku nak korang beli sendiri lah, supaya korang tahu apa isi yang ada kat dalam buku Kisah Teladan dan Kebenaran ni. Okay, so aku cuma tunjukkan sikit je lah. Okay, kita tengok kat sini. Mangga-mangga yang pipi kutip semuanya sudah digigit angkara siapa ya? Di seberang sungai sana ada lagi sebatang pokok mangga. Kelihatan sangat sedap nampaknya. Papa, Pipi dan Cimu perlu menyeberangi sungai, tetapi berjayakah mereka apabila sungai itu dipenuhi buaya? So korang kena beli buku ni untuk tahu cerita apa yang ada kat dalam ni. Dan ni ada buaya je. Dia lebih kurang cerita macam Sang Kancil jugalah kot. Selalunya cerita pasal seberang sungai ada buaya, ni cerita-cerita Sang Kancil dan buaya. Okay, so ni ada apa ni? Aku kena buka sikit lah supaya nampak. Aku kena okey, selotip aku kena cabut je selotip ni. Aku kena buka hati-hati sebab ni ada kat Festa eksklusif. Takut kat Festa ni kemek pula. Okey, sabar tau. Okey, aku kena buka selotip ni dulu. Okey, nice. Okey, so ni kat Festa ni nanti aku review yang terakhir sekali lah. Okey, so ni ada kisah Papa Itik yang hodoh. Kita boleh tengok itik biru, tapi mukanya muka Papa Zola guys. Dan ni ada itik kecil dan ada muka pipi pula kat sini. Okay, so buku Kisah Teladan Kebenaran ni aku tak nak buka, tak nak tunjukkan kat korang sebab ni surprise lah. So korang kena beli buku ni untuk tahu kisah-kisah yang ada kat sini, dan untuk support Papa Zola kita lah, supaya dapat bawa Pipi dan Mama Zila pergi berjalan-jalan. Okay, so last sekali aku nak reviewkan adalah kad eksklusif yang ada pada Monster Festa 21 hari bulan 12 itu hari, iaitu kad Boboiboy Sopan. So ni kad Boboiboy Sopan ni antara kad yang cantik jugalah sebab dia ada Boboiboy angin, solar, dan ada Boboiboy Sopan. Dan ni adalah kad bersyarat, iaitu kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Solar dan Boboiboy Taufan. Dan efek dia, pihak lawan tidak boleh menggunakan kad sokongan. Efek yang best, nyawa je 200, serangan 220. Kad nombor 33. Dan kad ini adalah kad yang rilis pada tahun 2025. Kita tengok belakang ada kemek tak? Okay, alhamdulillah sampai dalam keadaan yang selamat. Okay, terima kasih Abang Malik Okay, next. Dah tak ada apa, habis lah. So ini adalah hasil yang aku dapat beli semasa yang aku order daripada personal shopper Abang Malik. Okay, aku rasa video aku sampai kat sini saja. So korang yang tonton jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.